Dalam hidup ni, aku boleh racang segalanya. Pelang rumah, mudah. Pelang bangunan besar, tak ada masalah. Aku Zuki, seorang arkitek muda. Hidup aku penuh dengan lakaran, garis lurus dan sudut tepat. Setiap hari aku kejar tarikh akhir. Setiap projek mesti sempurna. Sorry bos, lewat sikit. Semula. Ni pasal projek Cik Faizal ni, dia minta tukar bumbung. Weh Ki, kau tak balik kampung ke malam ni? Semua orang dah caw tu. Tak boleh Is. Projek ni aku kena hantar lepas raya. Ni bong banyak lagi dok siap. Alah, kerja takkan habis bro. Kau tak rindu mak kau ke? Raya setahun sekali je. Rindu tu rindu. Tapi nak buat gana? Deadline ni penting. Mak aku faham je. Kau ni Ki, serius gila kerja. Kalau kau tak balik, menyesal kau. InsyaAllah. Lain kali aku balik Tapi dalam kesibukan mengejar sempurna, aku lupa ada satu perkara yang tak boleh ditangguhkan, iaitu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Zuki. Bila nak balik ni? Malam raya dah ni. Mak, Ki minta maaf, Mak. Tahun ni, Ki rasa tak boleh nak balik raya. Banyak kerja. Projek kita tengah buat lah ni. Nak hantar lepas raya dah, Mak. Oh, Mak faham. Rezeki tu penting. Mak doakan Ki sihat semua deh. Iyalah. Baik, Mak. Waalaikumsalam. Ibu tak pernah marah. Dia faham. Dia selalu faham. Kadang itu yang buat aku rasa lagi bersalah. Dalam setiap tak apa yang dia ucap, aku tahu ada rindu yang dia simpan. Ya Allah, lepasnya macam mana ni? Mak, Ziki tak sabar nak raya dengan Mak esok. Ya Allah, pelang aku basuh. Mak apa tu? Mari tengoklah padi jadi kedok berat kedok lagi ni. Allah benda pula ni Zuki. Orang nak cover benda kat Mak, ya Allah. Kenapa nak cover ni? Orang nak cover Mak. Mak tahu tak? Ni orang dapat tawaran kerja. Oh, alhamdulillah. Ni lagi Mak dah tunggu-tunggu ni. Allah, akbar ya Allah. Mak, lepas ni orang janji dengan Mak kalau orang mendapat kerja Mak, orang nak buat rumah. Jangan Mak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau kerja sungguh jadilah. Terima kasih Allah. InsyaAllah. Boleh tak nak nasi kunyit dah ni. Sedap juga tu Imam Surah saat ni bacaan. Ni dah tenang hati kayak pun sedap ha. Dah ada apa lah, siapa dah tu?
balik dulu lah. Budak-budak siapa belaka ni rumah. Tengok benda apa yang patut nak goreng-goreng tupak ke. Nak makan ni lah kedah nak. Balik belaka dah Alhamdulillah. Dia anak dah balik ke? Duk tahulah. Berasa-berasa macam gedok balik. Dah tak apa dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Allah. Mak. Zuki. Pergi balik, Mak. Mak. Benda ni Ki. Untuk Mak. Kira sesuatu untuk Mak. Molek ingat rumah ni Ki. Tapi molek lagi. Ki selamat siapa? Ki minta maaf, Mak. Ki penting kat kerja. Lupa nak balik gayung dengan Mak. Tak apa Ki. Mak maaf lama dah ke Ki. Ki balik ni. Mujur sangat dah Ki siapa. Ki balik Alhamdulillah. Mak maaf lama dah ke Ki. Mak maaf lama dah ke Ki. Terima kasih, Mak. Masuk. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam, Lisa. Masuk, Masuk, masuk. Okey, ni dokumen untuk projek terbaru kita. Ya. Terima kasih. Nanti saya tengok. Okey, Ya? baik, bos. Terima kasih, Lisa. Sama. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam Ki. Sihat tak tu? Ki sihat. Alhamdulillah. Guana kerja. Sibuk tak Ki learning? Kalau ikutkan sibuk, Mak, tak habis lah. Tapi Ki tak lupa pelang paling penting dalam kehidupan kita, Mak. Mak penting, doa lagi, Mak. Sebab tu Zuki pilih untuk buka jabat kat sini, Mak. Baru dekat sikit dengan Mak. Alhamdulillah. Mak bangga dengan Ki. Rezeki Allah bagi ni Ki. Jangan lupa kongsi dengan orang lain dah. Ya, insya-Allah, Mak. Mak doakan Zuki terus berjaya dah. Mak sentiasa doa ke Ki. Mudah-mudahan Ki berjaya dunia dan akhirat Ki. Terima kasih, Mak. Waalaikumsalam. Mak. Allah. Mak, jom. Alhamdulillah, sampai. Allah Akbar. Ya Allah. Comel ngak Ki. Mak. Tahun ni kita raya sini ya. Alhamdulillah ya Allah.